Guys, so hari ni aku nak share pada korang Okay, kalau saya tak kisahlah berapa puluh bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Ini adalah kawasan Jalan Highway Ipoh Lumut Ipoh. Okay, ni jalan besar jalan federal. Okay, kepada Menteri Kejaraya, awak tengok video saya kalau awak boleh tengok. Yang Amat Berhormat Datuk Elizatan Nathan Linggi, Kementerian JKR. Awak tengok di sini kawasan Perak, terutama di Perak Tengah. Dah tukar 2-3 YB dah jadi DUN. Tulisan S dah tak nampak, I dah tak nampak, M tak dapat. M tak nampak. Kalau ikutkan SOP belajar ambil lesen pun, lampu isyarat pun kena clear. Ini apa tah ni, SOP ke mana ni? Saya nak tanya. Tolong nasihat pada JKR yang ada kat Cawangan ni. Ini masalahnya kurang pemantauan. Kalau ada pemantauan, kemungkinan akan ada satu update. Nak tunggu Menteri Besar turun, nak tunggu YB turun, nak tunggu Menteri Kejaraya turun, nak tunggu Sultan turun, baru nak pasang semua benda cantik ni. Tak kali ni pun ada jadual nak tukar papan ni. Dah bulan 2026 dah. Daripada 2024 lagi signboard ni. Sekarang ni dah tak nampak jelas dah. Jadi tolong harap minta kepada pihak pengarah sendiri. Okey, staff-staff awak ni ada je kampung kat sini. Tolong tengok mana signboard di seluruh Perak Tengah ni sangat problem. Dengan lampu jalan problem, kurang peruntukan kan. Alasan korang kurang peruntukan. Okey, so boleh tengok sini. Nampak? Okey, saya zoom sekali lagi.